Nota untuk Captain. Dear Mr. Pilot, can you fly this plane a bit faster? My dad just passed away. I need to be there. I need to see him before they buried him. Love, daughter. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ada sikit cerita lah yang berlaku 19 November baru ni hari Rabu Okey, ada seorang puan ni, Puan Rosie nama dia. Okey, dia daripada Kota Kinabalu nak balik ke KL sebab ayah dia baru meninggal dunia lah So dia tulis satu note ni, kalau perasan kalau boleh baca ni Salam dear Mr. Pilot, saya cakap dekat awal tadi lah Can you fly this plane a bit faster? My dad just passed away. I need to see him before they buried him. Okey. Alhamdulillah disebabkan note ni dia pass kepada pramugari dan pramugari pass note ni kepada pilot lah dan pesawat kapten pesawat mengambil benda ni serius dan dia berjaya sampai ke KLIA 20 minit lebih awal actually 20 minit lebih awal daripada yang dijadualkan lah. Okey, actually ramai tanya saya lah, Abang Kapten boleh ke sebenarnya kapal terbang boleh buat laju ke apa ke macam mana kan? Okey, saya cerita sikit lah Okay, flight ni actually daripada Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur, Malaysia Airlines Boeing 737 lah. Kalau tak silap saya macam tu lah, sepatutnya Boeing 737 lah Okey, Boeing 737 daripada Kota Kinabalu ke KLIA. Bila kita fly daripada Kota Kinabalu ke KLIA, ke KL ke arah KL ni, biasanya kita akan dapat tailwind tu satu hal lah dapat tailwind. Dapat tailwind. Jadinya biasanya dia akan memendekkan sikit waktu perjalanan tu lah. Tailwind tu apa? Angin daripada ekor tu kuat, dia tolak kapal tu jadi lagi laju lah. Okey. Orang kata apa? Kalau orang geng-geng mak rempit ni cucuk angin tu kan sampai ada lah. Maknanya dia mengurangkan rintangan dan menambahkan kelajuan lah. Okey, itu satu. Yang kedua, kapal terbang ni dia boleh sampai awal. Okey. Biasanya pilot kita boleh minta shortcut lah. Kita jarang lah nak minta shortcut ni. Tapi kadang-kadang boleh lah kita boleh minta request, try our luck. Kadang-kadang air traffic controller bagi, kadang-kadang air traffic controller tak bagi. So kita boleh minta lah. Kita boleh minta dengan ada reason yang valid. Biasanya boleh dia orang bagilah. Biasanya dia orang bagi. So perjalanan daripada KK ke KLIA ni lebih kurang 2 jam lebih ni. Dia punya routing ni panjang lah. Lepas tu dia ada kadang-kadang tu belok-belok apa semua tu lah. Macam kita bawa kereta, instead of kita nak kona-kona tu, kita pergi park straight direct. Straight direct tu kadang kita boleh save few minutes lah, sampai 5 minit. And then lagi satu, masa arrival masa nak masuk ke KLIA tu, KLIA ni dia ada macam standard arrival punya laluan tau. And standard arrival laluan ni macam KLIA ni dia agak bukanlah complicated, dia macam pusing-pusing sana sini. Kadang-kadang kita orang panggil dia samosa approach sebab bentuk dia tu nampak macam samosa, macam curry puff So instead of kita berpusing satu round apa semua tu, kita biasanya